Okey, hari ni abang nak tunjukkan lagi satu menu unik yang ada jual kat kedai Abang Terbang. Dan menu ni pun ada pelanggan-pelanggan yang biasa datang ke abang punya pelanggan tetap yang biasa datang, dan dia tahu menu ni ada. Okay, dia tahu menu ni ada dan dia order. So, abang buatkan. Ini adalah burger canai, gabungan roti canai dan patty burger Ramly. Burger canai ni dia ada peminat dia tersendiri. Okay, rasa dia okey sebab yang order ni pun dia selalu repeat menu ni. Dia selalu repeat dan dia selalu order. Kalau sebulan sekali dia datang, sebulan 2 kali dia datang, dia mesti order burger canai ni. Macam mana rasa dia, korang kena try. Dia cuma dalam dia patty burger, luar dia roti canai, bukan roti yang biasa tu. So kita balut dia dengan roti, kita balut dia dengan telur. So dia ada rasa dia tersendiri. So kalau korang nak try menu-menu yang unik, boleh datang roti canai. Banyak roti-roti canai unik yang abang buat dan abang jual. Dan kebanyakan menu-menu yang macam ni korang kena request dulu. Kadang ada bahan kita boleh buat, kadang tak ada bahan kita tak boleh buat. So ini adalah burger canai. Kalau korang nak datang, try, boleh datang ke kedai Abang Terbang Kuala Pilah. Sekarang Abang Terbang dah buka siang malam. Malam pun boleh datang. Okey, jemput datang.